Mongoland bukan sekadar ada rainbow slide, tapi ada juga haiwan rare yang jinak dan mesra. Seawal pagi, kami bergerak dari Bandar Dalat menuju ke Mongoland, kira-kira 30 minit perjalanan. Kos Grab untuk 5 orang ialah 306,000 dong. Tiket masuk berharga 120,000 dong, termasuk minuman percuma. Tarikan utama di sini ialah Rainbow Slide, drongso kering terbesar di Vietnam dengan corak warna-warni yang menarik. Kami duduk di atas pelapung dan meluncur laju dari puncak bukit. Memang pengalaman yang menyeronokkan. Namun apa yang paling meninggalkan kenangan ialah kawasan haiwan di sini. Kami dapat duduk dekat dengan kapibara yang comel, membelai unta, bermain burung, memberi makan kepada rakun, bermesra dengan kucing-kucing jinak yang ada di sini. Dengan latar pergunungan hijau yang indah, Mongoland benar-benar menawarkan pengalaman unik, gabungan hiburan, alam semula jadi dan kenangan yang sukar dilupakan. Mongoland selesai, jom kita ke Fresh Garden lepas ini. Like and share kalau nak ikut adventure kami sampai habis.